Okey. Sedap ya. Cuma dia bentuk dia je bulat gini. Rasa kepuk sama je lebih kurang deh. Ya, cuma dia buat bulat gini. Asal aku sewa first time lagi di Pasar Bayang ni. First time lagi di Pasar Bayang di Kuala Terengganu. Masuk tengok orang duduk beratur dia punya kedai tepi-tepi gini lah. Tengok orang duduk beratur. Aku jual ke rupanya jual kepuk gemuk dia. Jual kepuk gemuk. Mungkin saya baru tengok lah kepuk gemuk. Kepuk gemuk ni dia lama dah. Masa Covid lagi orang buat orang bagi idea kepuk gemuk tu. Cuma saya baru jumpa dia. Kepuk gemuk. Kita nak tahu kepuk gemuk ni setara mana dia punya ni. Sebab tengok beratur memang panjang lah. Beres. Tengok dia punya beratur dia. Daripada situ apa sini. Kepuk gemuk lah. Kalau itu tak dulu ni. Aduh. Kepuk seholan ni. Seholan ni. Kepuk apa ni? Kepuk gemuk. Kepuk gemuk Ni hak siap dah ni kan ni. Siap uli. Siap uli. Memang yo siap got toko-toko gini ya. Dia main mana kat idea boleh jadi ni? Okey, mari dia. Oh, toke. Masa Covid dulu. Oh, Covid lama dah ni. Lama dah. Dan dia jual kan tak? 6 biji RM5. Mana? 6 biji RM5. 6 biji RM5. Kira kan? RM6. RM6. Dua ni. Ni yang mana nak beli boleh balik goreng rumah dia. Dia macam hot frozen. Tadi dengan sos dia. Okey saya buat kat 10 minit juga beratur dia. Kita beli kepuk ni. Okey, siap dah beli. Sony Limoya dalam dia ada ni biji dia. Dia sekali ngasuh. Dia akan dapat sekali ngasuh dia. Dia bentuk dia gini lah. Bulat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sedap ya. Cuma dia bentuk dia je bulat gini. Rasa kepuk sama je lebih kurang deh. Ya, cuma dia buat bulat gini. Orang tengok lagi gerai rasanya dia. Sedap. Kalau kita ngasuh lagi sedap dah. Okey saya buat mana nak beli kepuk ni boleh mari di Pasar Bayang. Dia beratur tepi tu lah. Tak payah masuk dalam dia ada kedai macam kedai buah payung gitu deh kat kanopi. Okey saya buat beres. Siapa nak mari boleh mari di Pasar Bayang ni di Kuala Terengganu. Okey beres. Assalamualaikum.